Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Adila. Saya berasal daripada Selangor. Hai, nama saya Nur Kamarina. Saya berasal daripada Johor. Kami daripada SKM 3 Pastry. Hari ini kita orang ada buat dua jenis produk, iaitu mango parfait dan Coconut frozen souffle. untuk mango parfait tu sebenarnya dia boleh je guna jenis buah yang lain, tapi untuk menu kita orang hari ni adalah mango parfait lah. Selain buah pun kita boleh guna macam Biscoff, Oreo, Nutella, Untuk dia punya layer, untuk dia punya base, base pun boleh guna crust Oreo, crust biskut, apa-apa jenis biskut. yang biskut lah. Yang penting bukan hapsing. Yeah. Ya. Okay. Lepas tu kita boleh, dia tak kisah layer tu berapa banyak pun. Lepas tu tak kisahlah urutan mana pun, asalkan dia berlayer. Yeah. Untuk mango parfait. Bagi frozen souffle pula, coconut kita orang punya hari ni, kita orang gunakan ramekin dan penuhkan adunan tu separuh lebih daripada ramekin tu. Dia punya kuantiti tu kena lebih daripada ramekin. Sebelum nak lebihkan daripada ramekin tu, dibalut dengan satu baking paper dan kita orang bekukan selama seharian. Jangan lupa tengok video ini sampai habis.